Kenapa sebenarnya kita nak kaya? Adakah hanya untuk hidup senang, ada rumah besar, kereta mewah dan boleh beli apa saja yang kita suka? Atau sebenarnya ada tujuan yang jauh lebih besar daripada itu? Simpan emas bukan sekadar selamatkan duit daripada bocor. Ia adalah membina kekayaan sedikit demi sedikit secara konsisten dan selamat. Hari ini mungkin hanya 1 gram. Bulan depan bertambah jadi 10 gram. Tahun berganti tahun, lama-kelamaan terkumpul ratusan gram. Daripada simpanan kecil yang kita anggap biasa-biasa, akhirnya boleh menjadi harta yang luar biasa nilainya. Dan apabila kekayaan itu sudah terbina, barulah kita nampak makna sebenar jadi kaya. Kita bukan hanya boleh hidup tenang, tapi kita mampu berkongsi rezeki. Kita boleh bersedekah dengan hati yang lapang. Kita boleh membayar zakat dengan rasa syukur. Sedar bahawa harta tu bukan sekadar milik kita seorang, tapi ada hak orang lain yang perlu kita tunaikan. Inilah indahnya kekayaan dengan emas. Ia bukan sahaja menjadikan kita lebih selamat daripada inflasi, tetapi menjadikan kita lebih bermanfaat kepada keluarga, masyarakat dan agama. Jadi, jangan sesekali pandang kecil simpanan yang anda mulakan hari ini, kerana simpanan kecil itu adalah boleh menjadikan permulaan kepada kekayaan yang lebih besar. Dan kekayaan sebenar bukan sekadar kaya untuk diri sendiri, tetapi kaya yang mampu memberi, kaya yang mampu boleh menyenangkan orang lain, dan kaya yang meninggalkan keberkatan. Semoga perkongsian saya bermanfaat dan boleh follow saya untuk info lanjut tentang simpanan emas. Emas, pasport kekayaan kita semua.